Okey, kita berada di tingkatan 6, semester yang ketiga, Sejarah Malaysia, tema yang keempat, pengisian kemerdekaan. Okey, dalam tema ni kita sedang lihat topik 4 poin. 4.4 di mana kita sedang melihat hubungan luar Malaysia atau hubungan luar Malaysia. Okey, dalam kelas yang lepas kita telah melihat dan memahami asas-asas ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan luar negara kita dengan negara lain. Okey, kemudian kita telah melihat dan kita telah bincangkan penglibatan Malaysia dalam organisasi antarabangsa, iaitu sama ada di peringkat dunia ataupun peringkat serantau. Dan kita telah habis melihat dan memahami Commonwealth of Nation ataupun pertubuhan Commonwealth, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, dan juga pergerakan negara berkecuali 6. 3 ni kita dah habis lah. Okey, hari ini kita akan masuk Pertubuhan Persidangan Islam OIC ataupun Organisation Islamic Conference. Okey, Organisation of Islamic Conference atau dikenali sebagai OIC. Okey, selepas kita melihat OIC, barulah kita akan beralih kepada Associations of Southeast Asian Nation, iaitu ASEAN. Okey, jadi kita lihat satu demi satu dan kita masuk ke peranan kita, bagaimana bermulanya peranan kita dalam OIC. Okey, untuk pengetahuan pelajar, OIC merupakan pertubuhan Islam yang terbesar setakat ini ya. Okey, seperti kalau kita lihat pertubuhan antarabangsa yang terbesar ialah PBB, United Nations. Okey, bagi negara-negara Islam, OIC merupakan salah satu pertubuhan yang besar. Jadi dia ditubuhkan pada tahun 1971 di mana? Di Arab Saudi tahun 1971 dan beribu pejabat di Jeddah, JEDDAH. Okey, siapa yang mencetuskan idea akan perlu wujudnya satu pertubuhan khusus untuk negara-negara Islam? Okey, idea itu dicetuskan oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Hal-Haj. Okey, semasa ditubuhkan 57 buah negara dan 3 negara sebagai pemerhati. Okey, jadi kenapa perlu wujud Organizations of Islamic Conference ataupun OIC, dalam bahasa Melayunya Pertubuhan Persidangan Islam? Yang pertama, untuk mengeratkan hubungan sesama negara Islam. Untuk apa? Mengeratkan hubungan sesama negara Islam dalam segala bidang. Tujuan kedua, okey, bersuara ataupun bersatu dalam menyuarakan sesuatu perkara agar nada atau suara tersebut boleh menjaga atau menjamin kepentingan umat Islam. Okey, disebabkan sebelum ini tidak wujud sebuah negara, sebuah pertubuhan yang mewakili negara-negara Islam untuk menyuarakan sesuatu, OIC diharapkan untuk memainkan peranan sebagai satu pertubuhan tunggal yang bakal mewakili suara bagi negara Islam dan umat Islam. Yang kedua,
mengekalkan pendamaian dalam segala persengketaan antara negara Islam. Okey, mengekalkan pendamaian. Maksudnya sama seperti PBB, OIC juga akan memainkan peranan dalam membuat atau menyelesaikan konflik atau sengketa di kalangan negara-negara anggota. Seterusnya, bersama-sama memastikan tempat-tempat suci Islam dihormati dan tidak dicemari. Maksudnya macam United Nations Culture, Education and Social Organization, UNESCO, betul? Yang akan mengisytiharkan beberapa tapak tersebut sebagai tapak warisan dunia. OIC juga mempunyai matlamat yang sama dalam memelihara dan memelihara tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat suci bagi penganut agama Islam. Boleh faham? Jelas? Yang ni adalah fungsi ataupun objektif kenapa OIC ditubuhkan. Okey, semuanya kamu kena ingat berapa? 1, 2, 3, 4 matlamat dia. Boleh faham? Jadi sekarang kita lihat peranan Malaysia. Peranan Malaysia ataupun sumbangan negara kita dalam OIC. Okey. Pertama, memberikan bantuan kepada negara-negara Islam yang menghadapi masalah. Contoh, mengantar pasukan perubatan ke Lebanon, Bosnia dan Afghanistan. Pasukan perubatan. Ketika negara-negara ini sedang berada dalam pergolakan, perang saudara dan sebagainya, okey, ramai rakyat juga tercedera dan memerlukan bantuan. Jadi Malaysia telah menghantar pasukan perubatan ke negara-negara ini, iaitu Lebanon, Bosnia dan Afghanistan. Okey, melalui pertubuhan apa? Persidangan Islam, OIC. Seterusnya, bantuan kewangan kepada negara-negara Islam yang kurang maju. Okey. Pasukan perubatan pertama, kedua ialah bantuan kewangan. Kepada siapa? Negara-negara Islam yang kurang maju seperti Sudan, Nigeria dan Chad. Okey. Ini semuanya berada di benua Afrika. Seterusnya, OIC juga menubuhkan Bank Pembangunan Islam bagi memberikan perkhidmatan kewangan kepada negara anggota. Seperti ada Bank Dunia dalam PBB, dalam OIC dia ada Bank Pembangunan Islam. Okey. Ada sebarang soalan? Okey, kita lihat sumbangan Malaysia dalam OIC. Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama. Sebab cadangan akan pertubuhan ini juga disuarakan oleh Tunku Abdul Rahman. Okey, sumbangan yang pertama iaitu Setiausaha Agung. Yang kedua, menjadi perantara dalam menyelesaikan perang Iraq. Perantara maksudnya orang tengah sebagai pendamai. Yang ketiga,
memberikan sokongan kepada rakyat Palestin. Sokongan kepada rakyat Palestin berjuang mendapatkan semula tanah air daripada Israel. Dapat. Yang keempat, menjadi tuan rumah persidangan OIC tahun 1974 dan tahun 2003. Kali terakhir kita menjadi tuan rumah ialah tahun 2003 dan selepas tahun 2003, selepas persidangan tersebut, barulah Perdana Menteri Malaysia, bekas Perdana Menteri Malaysia yang keempat ketika itu melepaskan jawatan. Okey, ini merupakan persidangan yang penting. Okey, menganjurkan persidangan menentang pengganas di kalangan negara Islam tahun 2002. Persidangan anti keganasan ataupun anti terorisme. Okey, Malaysia menganjurkan pada tahun 2002. Seterusnya, tawaran beasiswa kepada para pelajar dari negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa. Setiap tahun, Malaysia akan menawarkan beasiswa kepada pelajar, bukan pelajar dalam Malaysia, pelajar yang menjadi warga negara anggota OIC untuk datang dan belajar di Malaysia, di mana di UIA, Universiti Islam Antarabangsa. Seterusnya, mengesyorkan penggunaan dinar emas di kalangan negara Islam untuk urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi. Mengesyorkan penggunaan dinar emas. Ini adalah antara sumbangan Malaysia dalam pertubuhan persidangan Islam antarabangsa. Okey. Tengok bantuan perubatan, bantuan kewangan, okey, perkhidmatan kewangan melalui Bank Pembangunan Islam, perantara dalam Iran, Iraq, Setiausaha Agung yang pertama, sokongan kepada Palestin, tuan rumah tahun 74 dan 2000, persidangan anti pengganas tahun 2002, beasiswa dan dinar emas. Banyak sumbangan Malaysia dalam persidangan Islam antarabangsa. Okey, kalau keluar soalan nanti, cikgu harap kamu dapat menjawab dengan baik. Faham? Hafal, bab ini merupakan salah satu bab yang agak mudah. Seterusnya, yang tu apa yang kita bagi. Sekarang kita lihat apa yang kita perolehi, faedah yang diperolehi daripada menganggotai OIC. Okey, kita lihat pinjaman daripada Bank Pembangunan Islam bagi melaksanakan projek-projek pembangunan untuk kepentingan rakyat. Dengan menganggotai OIC, Malaysia mendapat bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman. Seterusnya, OIC memberikan bantuan kepada Malaysia untuk menubuhkan UIAM, Universiti Islam Antarabangsa. Siapa yang bagi bantuan? OIC. Yang ketiga, Malaysia mendapat penghormatan daripada negara-negara anggota kerana amat serius memperjuangkan hak dan kebajikan negara-negara Islam. Okey, mendapat penghormatan sebab komitmen Malaysia dalam memperjuangkan hak dan kebajikan negara-negara Islam. Jadi negara-negara anggota OIC yang lain kagum dan mereka hormat akan negara kita. Okey.
Ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan? Okey, topik seterusnya yang kita perlu lihat ialah pertubuhan dalam peringkat serantau, associations of Southeast Asia nation. Okey, association of Southeast Asia nation, ataupun juga dikenali sebagai ASEAN. Kita masuk. Okey, kita masuk Malaysia dalam pertubuhan serantau. Hari ini, satu-satunya pertubuhan serantau yang cikgu tahu, yang berfungsi dan mempunyai peranan dan masih berterusan ialah ASEAN. Boleh faham? Akan tetapi, sebelum ASEAN, ASEAN ini dikenali sebagai ASA. Okey, Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Tetapi ASA ni sebenarnya akan gagal. Kegagalan ASA salah satu sebabnya ialah wujud masalah di antara Filipina, Indonesia dan sebagainya dalam ketika penubuhan gagasan Malaysia. Okey. Kemudiannya kita ada Mapelindo. Kamu dah tahulah, untuk mendamaikan hubungan di antara Malaysia, Filipina dan Indonesia, yang juga ada kaitan daripada cadangan Tunku Abdul Rahman untuk menubuhkan gagasan Malaysia. Selepas tu, barulah akan lahir satu pertubuhan yang dikenali sebagai dengan nama ASEAN. Okey, Pertubuhan Negara Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Okey, jadi tak perlu kita fikir banyak. Kalau nak jadi anggota ASEAN, mesti daripada negara Asia Tenggara. Kalau negara bukan daripada Asia Tenggara, tak boleh jadi anggota negara ASEAN. Kalau kamu lihat, peta menunjukkan negara-negara anggota ASEAN hari ini. Okey, Myanmar, Laos, Thailand, Kemboja, Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, Singapura, Indonesia. Berapa negara? 3, 6, 9 dan 10. Pada peringkat awal cuma ada 5 negara. Okey, kita membawa masuk Myanmar dan cikgu tak pasti Myanmar masih kekal dalam negara ASEAN atau tidak, sebab dia sudah langgar beberapa perkara dan terpaksa dikeluarkan. Okey. Yang lain semuanya masih lagi merupakan anggota negara ASEAN, dan yang ni adalah peta Asia Tenggara. Boleh faham? Yang ni saja Asia Tenggara. Okey, kita teruskan. Bila ditubuhkan? Ditubuhkan pada Ogos 1967. Hasil daripada deklarasi Bangkok. Matlamat kenapa ditubuhkan? Untuk mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara. Kestabilan politik. Kedua, untuk membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Kalau kita ambil negara ASEAN ini, boleh dikatakan negara ASEAN ni semuanya bukan negara yang maju. Okey. Kalau kita ambil sedikit ranking di kalangan negara tu yang agak baik sedikit, negara Singapura dengan Malaysia saja yang boleh dikatakan makmur sedikit dari aspek ekonomi. Okey. Indonesia, Thailand, Filipina kerap akan menghadapi pergolakan politik. Indonesia baru-baru ni je mula stabil, tapi Thailand masih belum. Okey, rampasan kuasa tentera dan sebagainya. Begitu juga dengan Filipina.
Okey, seterusnya meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kerjasama dalam bidang pertanian, perdagangan dan perindustrian. Jadi anggota negara ASEAN ini mahu wujudkan kerjasama dalam bidang pertanian, perdagangan dan perindustrian untuk apa? Untuk meningkatkan taraf hidup penduduk. Seterusnya, memberi kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan. Kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan. Jadi anggota negara-negara ASEAN, pelajar-pelajarnya datang akan tuntut ke Malaysia. Begitu juga pelajar-pelajar Malaysia akan pergi ke tuntut di negara ASEAN yang lain untuk berkongsi kemahiran. Okey, sebab tu akan diwujudkan satu institusi di Gelugur Pulau Pinang yang dikenali sebagai REXEM. Okey, mengadakan perhubungan yang erat dengan pertubuhan serantau dan antara bangsa. Jadi ASEAN ini walaupun satu pertubuhan, ASEAN sendiri akan cuba menjalin hubungan-hubungan yang baik dengan pertubuhan serantau dan antara bangsa. Peranan Malaysia dan sumbangan Malaysia dalam ASEAN kita lihat. Deklarasi Kuala Lumpur pada November 1871. Okey. Kedua, kita mengisytiharkan negara-negara ASEAN sebagai zon aman, bebas dan berkecuali. ZOPFAN, Zone of Peace, Free and Neutral. Boleh faham? Aman, bebas dan berkecuali. Maksudnya negara-negara ASEAN ini waktu ini mengambil pendekatan berkecuali. Mereka takkan campur tangan dalam urusan dalaman satu negara anggota. Okey. Mereka tak boleh kata negara Vietnam ni komunis, kami takkan. Tak. Mereka berkecuali, neutral. Tak kira lah dua. Boleh faham? Okey, seterusnya. Yang ni juga penting sebab waktu ni ada blok barat dan blok timur di mana fahaman komunis. Dan kalau ada mana-mana negara anggota menyebelahi mana-mana pihak, mungkin negara lain menyerang negara anggota dan menyebabkan rantau kita tidak stabil dari segi politik. Okey, untuk mengelakkan perkara-perkara tersebut, kita telah mewujudkan zon aman, bebas dan berkecuali yang dikenali dengan nama ZOPFAN. Tujuan utama ZOPFAN adalah mengekalkan keamanan dan kestabilan politik. Tujuan utamanya ialah untuk apa? Keamanan dan kestabilan politik di mana di rantau Asia Tenggara. Macam mana nak wujudkan keamanan dengan tidak bersekongkol dengan mana-mana blok barat atau blok timur. Maksudnya kamu takkan menyebelahi mana-mana blok barat dan juga blok timur bagi mengelakkan campur tangan kuasa-kuasa besar. Mengatasi masalah pencerobohan Vietnam ke atas Kampuchea. Okey, ini sumbangan seterusnya mengatasi masalah pencerobohan Vietnam ke atas Kampuchea. Kampuchea kita kenali sebagai Cambodia. Okey, jangan terkeliru Kampuchea, Myanmar dan Cambodia. Myanmar negara lain, faham? Okey, kalau kamu tengok di peta, okey, kalau kamu tengok di peta, Myanmar ada di sini, Kamboja ada di sini. Boleh faham? Okey. Cambodia, Laos dan Vietnam akan dikenali sebagai Indochina. Okey. Dalam buku sejarah kamu, sebab ketiga-tiga negara ini akan dikuasai atau dijajah oleh Perancis. Turut serta dalam mesyuarat bagi membentuk kerajaan demokratik campuran Kampuchea. Okey, Malaysia juga. Ini sumbangan kita, iaitu menyertai ataupun turut serta dalam mesyuarat bagi membentuk kerajaan demokratik campuran Kampuchea. Membuat keputusan ASEAN ialah zon bebas senjata nuklear. Maksudnya semua negara-negara anggota ASEAN sudah
memberi komitmen bahawa mereka tidak akan memajukan senjata nuklear di rantau Asia Tenggara. Maksudnya sampai buat masa ni, sampai perjanjian ini mereka pegang, di rantau Asia Tenggara takkan ada kuasa nuklear. Boleh faham? Okey. Seterusnya, mengisytiharkan larangan menggunakan perairan dan pelabuhan untuk mana-mana kapal yang mengangkut bahan atau senjata nuklear. Okey, mengisytiharkan larangan. Maksudnya negara-negara yang ada senjata nuklear nak lalu di perairan rantau Asia Tenggara tak boleh, sebab semua negara-negara ASEAN dengan sepakat bersetuju ada je kapal yang membawa senjata nuklear ataupun bahan yang berkaitan dengan senjata nuklear dilarang berlayar atau menggunakan pelabuhan negara-negara anggota, sebab kita menjadikan Asia Tenggara sebagai zon bebas senjata nuklear. Seterusnya, bekerjasama dalam projek perindustrian. Sumbangan kita seterusnya, contohnya projek baja Yuria di Bintulu, Sarawak serta di Aceh. Ini projek dalam bidang perindustrian. Seterusnya, menyertai kerjasama ekonomi, okey, dengan mewujudkan zon perdagangan bebas ASEAN atau kita kenali sebagai AFTA yang diumumkan dalam sidang kemuncak ASEAN di Singapura tahun 1992. AFTA ni Asian Free Trade Area ke zone? Area. Okey. Maksudnya barang-barang dari negara ASEAN semua ni, katakan Malaysia buat barang, Thailand buat barang, Indonesia buat barang, dia punya cukai adalah satu cukai yang minimum saja kita boleh kenakan. Boleh faham? Salah satunya dipersetujui ialah pengurangan kadar cukai kereta kalau negara anggota ASEAN. Okey, untuk mengiktiraf kereta tersebut sebagai kereta tempatan atau kereta negara ASEAN, kereta itu perlu dibuat di negara anggota ASEAN. Kedua, komponen kereta itu, kalau tak silap, mungkin silap 45% mestilah komponen yang diperbuat ataupun dihasilkan di negara anggota ASEAN. Sebab tu kalau di Thailand banyak syarikat seperti Toyota dan sebagainya buka kilang supaya mereka menghasilkan kereta di negara ASEAN dan menggunakan komponen tempatan. Kalau kamu tengok kereta pun yang dijual di Malaysia ada dua jenis. Harganya, model yang sama harganya akan berbeza sebab satu dipasang di luar negara, satu dipasang di Malaysia. Yang dipasang di Jepun dan sebagainya harganya lebih tinggi berbanding yang dipasang di Malaysia. Okey. Yang ini untuk mewujudkan peluang pekerjaan, menjana ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Seterusnya, mengemukakan idea mewujudkan Perundingan Ekonomi Asia Timur EAEC bagi memperluaskan kerjasama ekonomi yang melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan. Perundingan Ekonomi Asia Timur kemukakan idea sebab negara-negara anggota ini sedar yang ini adalah kuasa ekonomi yang besar. China boleh dijadikan pasaran, Jepun dan Korea Selatan mempunyai teknologi dan kepakaran dan mereka boleh melabur di negara anggota ASEAN. Seterusnya, idea Tun Dr. Mahathir Mohamad tetapi ditentang oleh Amerika Syarikat dan negara-negara maju. Okey. Kerjasama secara tidak rasmi tetap diteruskan melalui konsep ASEAN Plus 3. Sebab idea ini ditentang oleh Amerika Syarikat. Okey, apa yang berlaku? Kerjasama dilakukan tetapi secara tidak rasmi. Okey, yang dikenali dengan konsep Asian Plus 3. Sebab tu dalam persidangan ASEAN akan ada delegasi daripada negara China, Jepun dan Korea Selatan. Tiga tu ialah China, Jepun dan Korea Selatan. Boleh faham?
menghadiri siri perbincangan tentang kerjasama Asian Plus 3 iaitu China, Jepun dan Korea. Seterusnya, memberikan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan menyertai pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN. Jadi Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN akan bertemu dan pertemuan atau pertubuhan itu kita panggil SIMO, Southeast Asian Ministry of Education Organization, yang memberikan tumpuan ke arah kerjasama dalam semua bidang yang berkaitan dengan pendidikan. Membina pusat, hasilnya membina pusat serantau untuk sains dan matematik. Okey, hari ini dikenali sebagai REXEM. Masih terdapat di Pulau Pinang. Mengadakan kerjasama dalam bidang kebudayaan, dan sosial, seperti mengadakan festival kebudayaan dan kesenian. Seterusnya, bersama-sama menubuhkan tabung kebudayaan ASEAN. Lepas tu kita ada tahun melawat, betul? Tahun melawat Malaysia, tahun melawat Thailand, tahun melawat apa dia? Secara bergilir-gilir satu negara anggota ASEAN akan mengambil, setiap tahun satu negara akan mengambil tahun melawat tersebut. Boleh faham? Okey. Mengadakan pertukaran rancangan televisyen dan radio. Okey, kamu ada tengok cerita Thailand, Indonesia, Filipina kat TV, biasanya di RTM lah. Okey, ini satu kerjasama yang wujud. Menganjurkan Sukan C berapa tahun sekali? 2 tahun sekali, Southeast Asia Game. Dan menjalin kerjasama menyertai tahun melawat ASEAN tahun 1992. Okey, yang tu adalah sedikit sebanyak berkaitan dengan hubungan luar. Okey, kita telah lihat Commonwealth, PBB, NAM, OIC, ASEAN. Okey, balik rumah tolong hafalkan salah satu akan keluar untuk tujuan peperiksaan nanti ya. Okey, ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan murid-murid?